Ramai orang anggap bila dah kaya, mesti kereta besar, mewah dan tukar tiap 3 atau 4 tahun. Tapi bila tengok data sebenar, realitinya jauh berbeza. Kajian tunjuk kebanyakan orang kaya sebenar pakai kereta biasa saja, malah ramai beli kereta second hand dan guna sampai 8 ke 10 tahun. Kenapa? Sebab mereka tahu kereta bukan pelaburan. Nilainya makin turun setiap hari sejak keluar dari showroom. Bukan sebab mereka kedekut, tapi mereka faham daripada biar duit mati dalam benda yang susut nilai, lebih baik salur ke tempat yang berkembang. Bagi mereka, kereta cuma alat. Bila loan habis bayar, duit lebih tu boleh disimpan atau dilaburkan. Tak perlu ansuran bulanan yang makan separuh gaji. Peraturan pertama, bayaran bulanan kereta tak patut lebih dari 15% gaji bersih. Kalau gaji 2,000, ansuran jangan lebih 300. Kalau lebih, hidup jadi sempit. Peraturan kedua, kalau tak mampu letak deposit sekurang-kurangnya 10%, itu tanda kau belum mampu beli. Jangan paksakan diri. Kumpul dulu. Peraturan ketiga, hati-hati beli kereta rekon. Banyak kes kilometer tipu, kerosakan tersembunyi dan spare part susah cari. Kalau tak faham, elakkan. Dan satu kesilapan besar, ramai kira harga kereta je. Tapi tak masuk kos sebenar. Insurans, minyak, servis, cukai jalan, tayar. Semua tu perlahan-lahan makan duit kau. Nak elak semua ni, mindset kena ubah dulu. Dalam part 3 nanti, Pakcik akan bongkar cara orang kaya fikir pasal kereta sampai tak terjerat hutang. Tunggu.